Ada satu reason yang kukuh abang ada dapat info tentang Saga MC3 ni sebab apa yang dia lambat dapat kat kita. Bukan kata kita saja bang, semua tempat sama bang. Betul. Pasal Saga MC3 ni sambutan dia cukup wow. Bermulanya daripada dia start launching sampailah ke hari ini, sambutan dia, booking dia cukup wow. Dan masalah dia bukan hanya berlaku pada kita saja di sini. Betul. Di semua negeri pun berlaku benda yang sama. Dan jawapan dia saya pun tak ada. Tapi yang saya dengar ada solution. Bulan 4 dengan bulan 5 ni bakal ada production yang tinggi daripada Proton. Mereka akan mula produce Saga dengan production yang tinggi lah. Maknanya mereka buat lebih. Mereka buat banyak lah. Mereka akan buat banyak dengan dalam bulan 4 dan bulan 5 ni. Jadi customer yang mana yang dah lama tu bakal dapat dengan cepat lah. InsyaAllah dalam 2 bulan lagi, yang mana yang duk sangkut-sangkut 2-3 bulan dia akan dapat. Jadi bersabarlah, kerana benda baru memang seksa. Penungguan memang satu penyiksaan. Bersabarlah. Sebab perkara benda yang cantik, benda yang baik, benda yang orang kata berbalik, memang akan ada sambutan yang luar biasa. Yang ni kira satu reason yang kita boleh bagi customer kita cool down lah. Bukan kata salah kita. Memang kadang SA dia cakap 3-4 bulan. Kita tak salah SA tu, banyak yang cakap. Tapi tiba-tiba jadi 4 bulan lebih. Betul. Dia tak boleh juga kita nak salahkan ke SA tu. Betul tak bang? Betul. Kita dapat info pun kadang 3 bulan dia dapat kereta kan. Betul. Jangan salahkan semua kepada SA. Sebabnya SA pun kalau boleh memang nak deliver cepat. Betul. Pasal bila deliver ni kita pun dapat komisen dengan cepat. Jadi kita pun tak mau tangguh-tangguh sebenarnya. Betul. Jadi janganlah salahkan semuanya pada SA. Kami pun cuba buat lebih baik dan cuba untuk bagi kereta dengan cepat. Betul. Okey, yang tu ya bang nak tanya Yang tu je. Macam biasa, kalau minat nak buat loan kereta ataupun nak buat semakan, apa boleh sikri Proton Effect. Okey, alih Proton Effect. Alright. Macam mana terima bang? Assalamualaikum. Enjoy. Enjoy. Okey, assalamualaikum.